Jangan lupa untuk tekan butang suka, komen, dan langgan untuk lebih banyak kisah menarik. Hari ini, kita akan memasak untuk iftar sambil mendengar tentang keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan dan kisah yang berkaitan dengannya. Ramadan semakin menghampiri penghujungnya. Bagi orang yang beriman, inilah saat yang paling dinantikan kerana 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu yang penuh dengan keberkatan dan rahmat dari Allah. Apa yang menjadikan 10 malam terakhir ini begitu istimewa? Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadir, ayat 3, Allah berfirman, "Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan." Bayangkan, ibadah yang kita lakukan pada malam ini lebih bernilai daripada ibadah selama 83 tahun. Oleh itu, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam-malam terakhir Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, beliau berkata, ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan, Nabi Muhammad akan menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan mengikat kainnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ini bermakna baginda bukan sahaja memperbanyak ibadah, tetapi juga mengajak keluarga untuk turut serta beribadah bersama-sama. Ada beberapa amalan yang sangat digalakkan dalam 10 malam terakhir Ramadan, antaranya beriktikaf, duduk di masjid dengan niat beribadah dan menjauhkan diri dari urusan dunia. Nabi Muhammad sendiri akan beriktikaf di masjid sepanjang 10 malam terakhir ini. Membaca Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, jadi ini adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada kitab suci ini. Memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Aisyah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Bersedekah, Rasulullah adalah orang yang paling pemurah, tetapi pada 10 malam terakhir Ramadan, baginda menjadi lebih dermawan daripada biasa. Selain itu, ada kisah menarik tentang seorang sahabat Nabi yang sangat bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Abu Hurairah pernah berkata bahawa sesiapa yang beribadah dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran daripada Allah pada malam ini, segala dosanya yang lalu akan diampunkan. Begitu besarnya rahmat yang diberikan pada malam ini. 10 malam terakhir juga adalah waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Ini adalah peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, di mana wahyu pertama, Iqra, diturunkan, menandakan permulaan risalah kenabian Nabi Muhammad. Bagi mereka yang benar-benar memahami keistimewaan malam-malam ini, mereka tidak akan mensia-siakan peluang untuk beribadah. Para ulama dan sahabat terdahulu akan meninggalkan segala urusan dunia untuk fokus kepada amal ibadah. Imam Syafi'i dikatakan akan menggandakan ibadahnya dan membaca Al-Quran berulang kali sepanjang 10 malam terakhir Ramadan. Begitulah keistimewaan 10 hari terakhir Ramadan. Semoga kita semua dapat mengambil peluang ini untuk meningkatkan ibadah dan mencari malam Lailatul Qadar. Jangan lupa untuk tekan butang suka, komen, dan langgan untuk lebih banyak kisah menarik. Terima kasih kerana menonton dan selamat beribadah.